Farah memang tak sabar nak tunjuk rumah ni dekat korang. Rumah ni sumpah cantik. Especially landscape dia yang ala-ala Santorini ni. Rasa macam tempat percutian pun ada. Tapi sebenarnya rumah ni terletak dekat Kajang je. Kalau korang geng fashionista, mesti korang kenal pemilik rumah ni. Inilah dia, Nadia Halim. Nadia ni merupakan seorang influencer dan juga owner kepada butik Oda. Dia juga popular dengan gelaran Queen OOTD tau. Mungkin sebab tu rumah dia ada banyak sangat pot-pot OOTD. Dan mesti korang tak sangka juga yang bangunan putih ni sebenarnya adalah tempat store. Kata Nadia, sebenarnya beliau banyak dapat inspirasi daripada Pinterest. Okay, mesti korang dah tak sabar nak tengok interior rumah ni pula kan? Siapa follower Nadia Halim mesti tahu yang Nadia ni jarang upload pasal rumah dia. Tapi sebenarnya rumah dia setiap sudut memang cantik. Satu lagi faktor wow pasal rumah ni adalah rumah ni ceiling dia sangatlah tinggi. So lagi nampak luas dan rumah ni lagi nampak terang. Farah rasalah ini rumah yang paling besar Farah pergi sebab ianya 3 tingkat dan berkeluasan 6,000 square feet. Kita tahu tak banyak pun kita jumpa rumah yang berkeluasan sebesar ini. Manakala bersebelahan dengan dining area ada kawasan patio. Memang tempat relax lah. Okay, korang wajib tengok toilet rumah ni, okay? Sebab apa? Sebab rumah ni toilet dia tak ubah macam toilet hotel 5 bintang. Ianya ada tema gold dan juga white. Farah betul-betul in love. Dan I percaya bilik yang seterusnya ni pasti ramai kaum hawa tak sabar nak tengok. Pada Puan Nadia Halim, Farah nak ucapkan thank you so much kerana sudi tour bersama dengan House Tour Malaysia.